TikTok Abang Wi tu dah pakai banyak tahun dah. Cabaran dia bila benda ni berlaku 2 hari sebelum berpuasa. Menyedihkan lah sebenarnya sebab Abang Wi dah plan dah banyak konten-konten Abang Wi nak buat. Contohnya Abang Wi nak pergi support pasar Ramadan, nak pergi review gerai-gerai makanan, makcik-pakcik tu. Abang Wi dah ada list semua, nak tolong semua. Review free? Review free. Sebab Abang Wi memang suka review free. Support kan, gerai-gerai kecil kan. Tak ada yang unsur negatif atau ke arah kejahatan. Tak ada lagi. Bagi Abang Wi, akaun pun masih ban. So Abang Wi dah cakap apa, redha, dah terima. Abang Wi, sorry nak tanya, permanent ban Permanent ban. So maksudnya tak ada tu usaha untuk dapatkan balik macam appeal ke macam mana ke? Abang Wi tak kongsi ni lah kat social media. Sebenarnya di belakang tu memang Abang Wi usaha kau-kau lah kan, sebab akaun tu kita sayang kan, dari kosong Abang Wi build akaun tu dah sampai 700,000 and target tahun ni nak sampai 1 juta followers. Tapi kena ban setiap hari Abang Wi cuba appeal kat TikTok, email, DM dan juga Abang Wi ada reach out to MC jugalah. Surat, ada hantar surat, ada juga call sana sini. So tak ada harapan lah nak dapat balik akaun tu. Adakah disebabkan mungkin ada orang report ke apa? Bagaimana sebab? Boleh jadi sekarang ni dia kena ban tu sebab bila buka akaun terus kena ban, tak tahu punca kat mana. Hari yang kena ban tu Abang Wi fikir banyak lah. Kena ban disebabkan video ni ke, disebabkan ni ke, orang ban ke. Tapi sekarang Abang Wi tak nak fikir banyak sebab kalau fikir pun tak guna juga. Ban pun kena ban juga kan. Kena fikir secara positif. Sekarang ada akaun baru, kita pakai akaun baru lah sekarang. Abang Wi, selalunya kalau orang gunakan TikTok ni untuk cari rezeki, cari semua pendapatan macam buat review dengan ada orang bagi gift apa semua lah kan. So macam Abang Wi ada tak benda tu sikit sebanyak memberikan gangguan which is nak cari rezeki dekat arah situ? Jujurnya ada bagi kesan kat Abang Wi jugalah sebab Abang Wi ni buat apa social media ni sebagai ada pakai income juga. Tapi ni adalah part time Abang Wi saja sebab Abang Wi full time sebenarnya. Tapi yang menyedihkan tu bila Abang Wi kena ban tu, bila Abang Wi post video kena ban, ramai bukan Abang Wi saja tapi ada ramai yang datang DM Abang Wi katanya mereka kena ban juga. So daripada diorang ni gerai nasi lemak buat live kena ban, gerai-gerai kecil berniaga jual kain, batik yang mesti Abang Wi kena ban. So mereka ni dia tak ada platform nak bersuara. Rasa sedih lah itulah. Tapi tu rasa mereka yang terkena tu lagi kesan dia lagi tinggi lah, lagi besar. Baiknya ada kongsikan video macam Abang Wi agak sikit terganggu, terkesan lah down sikit. Tapi bila melihat sokongan moral tu, so macam sokongan moral daripada orang ramai, khususnya orang-orang yang di luar sana yang berjumpa Abang Wi bagi semangat. So macam mana Abang Wi? Memang down, mungkin tak tunjuk dalam video lah. So sebelum Mek Yung buat video tu, tipu lah tak down kan. Memang sedih lah Bila kena ban tu memang sedih. Yang terharu dia bila Abang Wi buat akaun backup sokongan satu Malaysia yang sokong Abang Wi nak sampai balik separuh daripada apa yang Abang Wi akaun utama tu kan. Dalam 5 hari tu Abang Wi cakap alamak syukurlah. Bila Abang Wi jumpa orang-orang pembeli, penjual kat gerai-gerai semua mereka jumpa Abang Wi, diorang tanya Abang Wi dah dapat balik belum akaun lama, akaun baru okey ke tak, dah post berpuasa macam mana. Yang tu buat Abang Wi sangat terharu lah dan juga keluarga Abang Wi.